Kalau tuan-puan tengah buat persiapan kahwin, satu benda yang paling penting selamat untuk disimpan sebenarnya bukan duit, tapi dinar, kerana emas jauh lebih stabil. Nak tahu kenapa? Pertama sekali, dinar tak cair macam duit. Simpan duit 2 hingga 3 bulan, hilang entah ke mana. Belanja itu ini, bocor. Tapi bila simpan emas, otak kita tak gatal nak guna. Dia jadi simpanan keras yang susah nak usir. Kedua, dinar lindung nilai kahwin. Barang kahwin naik harga setiap tahun, tapi emas nilainya ikut naik. Jadi kita tak perlu risau. Ketiga, dinar kecil dan senang dikumpul. Tak perlu beli sekaligus. Simpan 200 sebulan pun dah boleh mula. Slowly cukupkan 1 dinar dulu, baru fikir untuk dinar seterusnya. Dan ini semua nanti akan jadi backup masa nak bayar mas kahwin, persiapan majlis dan juga kecemasan. Yang paling best, simpan dinar buat kita rasa tenang. Kahwin ni bukan pasal majlis je. Ia tentang persiapan kewangan jangka panjang. Nak mulakan simpanan emas? Jom, beg biru dah ada. Simpan sikit-sikit, konsisten, lama-lama pasti jadi. Follow Syazah, kita belajar sama-sama.